Aku bukan ayam sabun kau. Muka darah tumpah, muka tak pecah. Hilang arah tuju, cuba nak hidup mewah. Jom. Uncle. Uncle minta maaf banyak-banyak. Syafiq ni dah lembab. Tak apa. Uncle pun baru je sampai. Uncle. Dah ready semua? Dah. Okey, kalau dah ready. Ni dia. Wow. Baik. Okey, enjoy ya. Hai, berkat. Oh. Uncle. Yap. Terima kasihlah atas semua equipment ini. Apa semua ni? Nak berapa apanya. Uncle memang bawa semua ni nak bagi korang enjoy aja. Sebab korang semua ni anak buah yang Uncle paling sayang. Tahu tak? Yang paling suka enjoy ni Z All Nation. Jangan cakap orang. Sendiri tu pun kuat enjoy. Tangan. Apa tangan? Depan tangan. Macam biasalah. Dah, jangan buang masa. Baik korang pergi cepat. Cepat pergi. Boleh main lama sikit. Johan. Ya ke? Happy birthday to you Thank you, guys. Thank you so much. Best birthday present ever. Thank you, guys. Ya. Uncle. Dah habis kita orang buat ni nanti. Johan nak bincang sikit dengan Uncle pasal ladang. Boleh. Sure. Itulah Johan ingat. Dah fikir masak-masak dah. Johan nak teruskan pasal ladang arwah papa. Apa saja yang buat Johan boleh happy, Uncle akan support. Okay? Thank you. Dah. Pergi. Ya. Ya ke? Okay, go. Thank you, Uncle. Ya, baik-baik. Kejap. Sebelum kita pergi jauh dalam cerita ni, biar saya kenalkan dulu. Yang handsome dan macho ini adalah saya, Johan. Dan yang muka macam koyak busuk ni, adik saya, Syafiq. Dan yang bulat macam kabuntal ni, nama dia Zack. Adik bongsu saya. Kami daripada kecil memang dimanjakan oleh mak ayah dengan kesenangan dengan wang ringgit. Mak ayah kami ni macam bank duit lah dia katakan. Tak pernah tak ada. Memang hari-hari ada duit. Tapi mama lah ATM yang paling best sekali. Tapi mak ayah hidup tak lama dia meninggal dalam satu kemalangan jalan raya. Tak ada siapa pun boleh explain. Tak apalah, biarlah. Semenjak itulah
Hidup kami ni cuma reti satu, iaitu enjoy! Josh. Kat mana ni? Hey! 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 Hello? Nas? Hai? Tak dengar ke? Gila ke? Apa nampak aku kat sana? Nampak aku kat sana. Apa? Tak! Aduh. Kau tengok buat apa? Apa dah jadi ni? Tak tahu apa dah jadi sekarang ni. Aku. Ya, tahu. Asal aku kat situ. Aku kat sini. Entah. Entah. Diamlah. Apalah kau ni? Dapat. Sabarlah. Dapat. Tak angkatlah. Tak angkat. Kau sekali lagi. Kalau kau sekali lagi. Lan. Sini, cepat. Cakap nak cakap, ha? Alah, pandai cakap. Dah jom. Cuba kau. Sana. Main-main lah dia ni. Tak ada apalah. Kau ni stres sangat ni. Aku lost. Aku betul-betul lost. Aku sebenarnya tak faham. Kita ni sebenarnya manusia ataupun hantu? Sebab setahu akulah hantu, muka semua buruk, semua muka ronyok-ronyok. Tapi kita ni masih handsome, masih elok lagi muka kita. Ni, yang kau bercakap ni, kau tu pernah jumpa hantu ke? Hantu? Ni, macam mana kau tahu hantu tu handsome, buruk? Ha? Kau nak main teori logik dengan aku? Cukuplah, sudahlah. Kau ni jenis bukan boleh bawa berbincang, memekak bolehlah. Sudahlah, mainlah kursi roda tu. Apa ni? Logik bincang-bincang ni. Ha? Sudahlah. Takkanlah tem-tem ni nak gaduh. Bukan bergaduh, ini namanya berbincang. Aku nak bagi tahu orang korang. Yang kita ni dah establish tau. Manusia semua tak boleh nampak kita. Kita boleh buat apa saja yang kita nak. Kita boleh menjerit, kita boleh marah, kita boleh... semua kita boleh buat. Sekarang ni yang penting manusia tu. Manusia yang atas katil tu kita tau. Masih bernyawa lagi. Tapi kita dekat sini. Kita masih di sini lagi. Habis tu nak buat apa? Sekejap, aku fikir dulu. Kau, itulah kau. Fikir. Jawapannya tak ada. Dia fikir je lah. Memanglah berfikir sebab idea aku belum sampai. Lan. Kursi tu bergerak, Lan. Kursi roda tu bergerak, Lan. Macam ni. Kita bincang dalam bilik. Alah, sama juga. Tak faham lagu. Kau tunggu. Kau ni banyak sangat kerja lah, Min. Kau baliklah, Min. Lan. Bolehlah tolong diam sikit. Aduh, ya adik-adik aku ni. Toh, Sekarang ni aku tak tahu apa dah jadi dengan kita. kalau dah tak tahu, kita balik rumah je lah. Balik rumah? Takkan nak tinggal jasad kita macam ni je kat sini? Kejap je. Korang tak perasan ke yang kita ni tak lapar? Kau ni kan daripada kecil sampai besar, kau asyik fikir makan je kan? Aku bagi kau makanan ni nak. Kalau tak makan, nanti lapar. Dah. Sekarang ni kita kena balik rumah dulu. Kan tadi dah cakap nak balik rumah. Habis tu takkan nak tinggal badan kita kat sini? Tinggal je lah. Besar gajah ni siapa nak curi? Kalau orang curi macam mana? Dah. Sekarang ni kita balik. Jom.
kita nak balik rumah jalan kaki. Penatlah. Jap. Biar aku fikir jalan yang terbaik. Alah, kalau fikir kau tu 3 hari baru habis. Ni, mana kau dapat kunci kereta tu? Tanya-tanyalah. Okey. Sekarang kunci kereta tu, kereta dia yang mana? Kat sini ada berapa kereta? 1. Dah tu. Mana tu kunci dia lain? Jom. Lagi mana? Mana lagi? Balik rumah lah. Jom. Jom. Apa pasal pula ni? Cepatlah. Aku tak boleh buka pintu kereta ni. Dah tak boleh buka pula. Cakap je lah kau tak kerti bawa kereta. Siapa yang tak kerti? Kau ke aku? Siapa yang tak nak ambil lesen kereta sebab tak nak aksiden? Kau ke aku? Okey, tu logik apa alasan aku? Dah. Biar aku try. Kau nak bergurau juga? Mana boleh? Alah, susah sangat. Boleh. Tak boleh. Aku dah kata dah. Selalu boleh lah. Pening lah kepala aku nak mikirkan ini. Masuk subuh dah ni. So memang kita boleh pegang barang-barang kecil je lah ni Entah. Boleh je pegang barang besar. Kau dah kenapa? Tak boleh beza orang dengan barang dah? Alah, sikit marah. So macam mana kita nak balik? Okey, jom. Kita naik teksi. Aku ni mengenangkan kau ni adik nombor 2 aku tau. Kalaulah aku bodohkan kau kecil hati tak? Habis tu takkan nak jalan kaki jauh kot. Kalau jalan kaki, kau orang berdua boleh dipersilakan. Aku lebih rela duduk kat hospital ni daripada jalan kaki. Jauh kau jalan. Jalanlah slow sikit. Jalan daripada subuh, tahu tak? Siapa ramai ni? Ni rumah kita. Macam ni rumah kita. Dia masuk dalam. Macam mana? Panjatlah. Habis korang je lepas. Aku macam mana? Usahalah. Banyak orang cakap usaha itu tangga kejayaan. Banyak kejayaan kau. Tu. Jom. Jom. Ini pelik sangat dah ni. Kenapa boleh jadi macam ni? Kau kenapa? Tu, baju biru semua tu. Semua orang gila. Kau tengok tempat kita jadi macam ni. Tepi. Woi. Kenapa dunia sungguh kejam membunuh pokokku? Pahal jerit ni. Pahal kau tolak kita orang ni. Pahal. Pokok aku matilah. Pokok kau mati. Kau baru tanam pokok ni baru sebulan. Kau tahu tak? Kau nak tolak kita orang ni. Pahal lah. Biarlah, sebulan ke 2 bulan aku saya pokok aku. Kelang kabut. Itu pula menangis. Pokokku. Kenapa kau mati? Siapa pula ni? Tahulah gila. Tapi tak payahlah tunjuk gila. Buat malu orang gila je. Bagi akulah. Sibuk je. Weh. Aku perasan tak apa yang aku nampak. Pokok aku mati. Bukanlah tu. Perempuan muka macam Suzuka tu perasan kita. Dia nampak kita. Nampak kita? Habis tu kita dah sembuh dah ni. Yang tu aku tak pasti. Yang pasti sekarang ni kita kena pergi jumpa dia.
Cepat. Nanti jatuh. Makanlah banyak sikit. Lembiklah. Wah, apa pegang-pegang ni? Kalau ia pun add lah Facebook dulu. Hai. Awak pernah nampak kita orang? Nampak ah, pakai mata. Kita orang tadi ke hospital. Sekarang pun ke hospital. Logik juga jawapannya. Macam ni. Sebenarnya orang kat sini tak nampak kita orang tau. Awak je nampak kita orang. Macam mana Sebab... Diorang tak pakai mata kot. Ya, aku cepuk juga. ni kau. Apalah. Dia bodohkan kita. Dah memang kita bodoh. Bunyi apa ni? Semua sudah bersedia, Puan? Kau jangan nak bising lah. Over pula. Ni, aku ada teori logik pasal apa yang jadi kat sini. Okey, kau dengar. Tu. Dengar sini. Okey, macam ni. Juan, kau kenapa ni? Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Kita perlu selamatkan diri dan ekstrak keluar Power Sfera Cyberbond. Okey. Apa yang okey? Yang tadi tu dah. Okey. Alah. Alang, kau cakap pasal apa? Gad, bagi tu dia. Aku rasa orang gila je yang boleh nampak kita. Sebab aku perasan gad-gad ni tak nampak kita. Nurse pun tak nampak kita. Tapi masalahnya asal Gad ni pandang kita. Hoi, apa tu? Sabar. Kau ingat kau ni apa? Masuklah barisan. Cepat, masuk. Masuk, cepat. Sini. Masuk. Asyik baik bukan aku tadi. Tidak empuk dia tadi. Mempersilakan Dr. Razak. Halo. Selamat petang semua. Selamat petang. Oi, korang tiga kepal sini ya. Rita. Kenapa tu? Tu, tiga orang tu. Hei, mana ada orang kat situ? Kau belum makan ubat kau lagi Tapi kalau kita kupaskan minda kita dengan terbuka, kita nampak tiga orang tu. Rita, nampak ni? Okey. Saya ada satu pengumuman sedih untuk semua. Salah seorang penghuni di rumah kita, Mrs. Wong, telah pun meninggal dunia akibat sakit jantung. Dengan ini, bilik utama di rumah kita telah pun kosong. Jadi saya akan umumkan penghuni bertuah yang akan menduduki bilik tersebut. Penghuni yang bertuah itu adalah Mr. Raja. Saya tak mau. Selamat menikmati bilik yang paling besar di rumah ini, Mr. Raja. Saya tak mau. Saya mau balik India.
Tak, sekarang kenapa dia tak nak? Kenapa dia tak nak? Asal dia? Memang sah. Dia orang semua tak nampak kita. Aku ada satu cara. Macam mana nak tahu dia orang nampak kita ataupun tidak? Macam mana? Macam ni. Satya, jom. Sah. Memang Uncle Razak ni tak nampak kita. Kalau dia tak nampak, kita nak buat apa? Tapi power juga kan? Dia boleh renovate rumah kita jadi hospital macam ni. Not bad. Power apanya? Renovate rumah jadi hospital. Cantik ke? Apalah kau ni? Habis tu kita nak buat apa? Johan je lah yang fikir. Macam? Aku tak tahulah. Halo? Ya? Lusa ni kita ada delivery. Aha. Dah standby dah. 2 pasang kaki, 2 pasang tangan. Kita ada 2 buah pinggang dan juga hati. Jantung? Oh, yang tu tak sure lagi. Jantung tak sure lagi. Oh, price macam biasalah. Macam kita bincang hari tu. Ya. Aha. Okey. Alright. Uncle cerita pasal apa? Taklah. Desain baju kot. Dah jom. Jom mana? Tak tahu lagi. Tapi jom je lah. Apa ni? Aku tak faham lah. Yang makan terbaring, yang duduk mencangkung termenung sorang-sorang. Yang ni pula misi isap ukuk. Apa ni? Ya Allah. Weh. Aku pening lah, weh. Aku pening lah, ya Allah. Ya pening, ya Allah. Ya Allah, pening aku. Apa ni? What's up? Balik apa pula ni? Layan je lah. Layan. Oh, kau syok eh? Aku nampak ada 3 orang budak baru dekat sini. Aku sebagai ketua, korang kena berdaftar. Siapa lantik kau jadi ketua kat sini ni? Apa? Secara undian, secara demokrasi. Encik Angin yang lantik aku. Kau faham? Tak. Oh. Selamat. Senyum ah. Nama kau apa? Rita Ora. Nama macam sotong. Dia ni 3 pantang kat sini mempersoalkan nama aku, mencampur kehormatan aku, lepas tu masuk tanah cuci tangan tak mengaku, lepas tu buat maksiat tak mengaku. Itu 4 punya 3. Kau apal? Jom 4. Okey. Diam. Saya nak tanya satu soalan. Tanya Pa aku. Buat appointment dengan Pa aku. Aku sibuk. Ya ngapa? Pa? Oh, PA. Cakaplah PA ni, Papa. Okey, Jarita. Okey, kita duduk. Okey. Apa seterusnya? Mana aku tahu? Nama? Syafiq. Kenapa? Oh, Jahanam. Nama? Johan. Tak. Aku tahu sendiri. Nama? Z. Dah tampal. Ingat? Jangan sesekali cabut. Dah. Dunia perlukan Rita Ora. What's up? Kau bagi aku sekali je cepuk dia. Cabut dah benda ni. Yang tak nampak apanya.
Janganlah. Benda bukan ada apa-apa pun. Apa-apa pun. Kau tahu tak benda ni apa? Sudah. You Diamlah, Zat. Tak ada ni. kau syok Sikit. Ni sekarang ni, nak buat apa ni? Dah macam ni. Apa kata kalau kita balik bilik dulu, kita rest. Okey. Lepas tu? Lepas tu apa lagi? Kita tidurlah. Nanti esok aku fikirlah apa nak buat. Ha? Dah jom ah. Mek. 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 Dah jom lah. Tadi kucing, ni kambing pula. Montok kan? Macam saling marah Dr. Rusli. Hei, sampai berdarah hidung. Buat apa tu? Biasa tu tak Bella. Kaki sekoreng ni mengintai lah tu. Tengok muka boleh tahu ni. Sabarlah, relax. Pak Hassan, setiap kali saya jumpa Pak Hassan, mesti hidung berdarah. Mesti. Saya bagi tak doktor. apa. Awak boleh nampak saya? Kenapa pula saya tak boleh nampak awak? Sebab awak nurse, kan? Apa yang awak merepek ni? Dah, apa kata awak pergi balik kat bilik awak? Nanti kadang Mr. Ganasan nampak awak habis awak tahu. Jap. Saya ada benda nak tanya dengan awak. Dah lewat malam dah ni. Apa kata awak balik je bilik awak dulu? Jap, nama awak siapa? Johan. Johan. Kenapa saya tak familiar dengan nama awak? Siapa doktor awak? Tak apa. Apa kata awak pergi je balik bilik awak? Nanti kan nurse Molly pula nampak awak habis tahu awak kena belasah kat sini. Pergi. Nurse Molly? Nurse Molly lah yang badan besar-besar tu, rambut kembang-kembang tu, yang garang tu. Oh, okey. Saya minta diri dulu Sekejap. Awak cantik tau. Awak cantik sangat. Allah akan sentiasa bagi kita ujian. Abang janji, kita takkan pisah. Orang yang suka menipu ni, dia dalam golongan munafik. Satu persatu ujian Tuhan bagi dekat saya. Kami pun tak tahu kenapa Uncle Mike nak jaga budak-budak Melayu macam kita orang ni. Secantik-cantik rumah ni dulu jadi macam ni. Siapa yang buat? Macam orang dekat sini. Macam mana boleh ada orang gila tak? Mana pergi semua barang-barang papa dengan mama? Semuanya dah tak ada. Papa, mama, apa yang jadi semua ni? Banyak yang dah jadi. Aku memang tunggu kedatangan kau, Zack. Mana
bilik aku ni? Masa bilik aku jadi gegal ni? Kalau bunga ni letak sini, barulah nampak cantik. Dah 3 bulan nenek pindah sini. Kenapa Uncle Razak pindahkan semua orang kat sini? Kat sini orang semua tak nampak. Tapi dia tak tahu. Kau akan buat orang semua nampak. Nek cakap dengan siapa? Ha? Mana kau? Sini, Nek. Dekat sini. Hai. Sini. Kau lah yang akan selamatkan kami nanti. Selamatkan Nenek? Ha? Apa-apa je lah. Kau rindu? Mestilah. Dah 3 tahun Papa dengan Mama pergi. Kau sayang dia orang? Mestilah. Tapi, dia orang pergi cepat sangat. Kenapa kau tak tidur lagi, ha? Kau ni nak kena, Kau buat apa? Kau buat apa ni, ha? Ni. Siapa suruh kau usik barang-barang dalam bilik ni, ha? Kau ni macam dengan cakap, Kau tak dengan cakap. Bukan salah Nek Salma lah. Masa kau akan sampai nanti, jaga-jaga. Masa apa? Aku ni muda lagi dah. Masa kau dulu, kau sudah tua, tak sedari, nak mampus. Dungu pula tu. Apa ni? Jaga-jaga. Jaga. Annoying lah kau ni. Lepas sini, betul. Pergi tidur sekarang. Lawan aku, Rosak perut aku. Tak apa, Zat. Jangan sedih. Semuanya akan berakhir dengan baik nanti. Kecilnya tangan kau, Zat. Cepat benar kau kurus. Nek, tu bukan saya, tu tiang. Saya kat sini, Nek. Nampak tak besar lagi? Mana ada kecil? Hai. Apa? Yelah. Alah, nenek ni. Tiang dengan saya pun tak boleh beza. Kelakar lah. Nah, Elman. Elman? Makan je lah. Lain kali, kalau masuk bilik perempuan, bagilah salam. Agak-agak masuk macam tu. Assalamualaikum. Okey. Siap beg aku. Kalau Gad? Kenapa gad-gad kat sini semuanya garang? Semuanya ganas-ganas? Kau kena tahu, Gad sini nama dia Mr. Ganasan. Dia 4 kali masuk jail. 4 kali masuk jail? 4 kali masuk jail pun boleh jadi gad kat sini? Ya. Tapi kita orang takut dengan dia. Sebab tu kita orang tak buat hal. Nanti kena pukul. Kita orang pasrah je lah. Mana boleh pukul orang macam tu je? Tak boleh. Nak Elman? Bagi je lah. Cik Angin! Tolong petik Elman kat luar. Asal nama dia Cik Angin? Sebab dia... laju kan? Macam angin. Tak pun. Jangan harap! Apa? Aku cakap apa? Jangan harap ambil pa aku. Aku tak cakap apa-apa pun. Kau ni cantik juga kan? Gonna swim on the Sicily. On the Sicily. Gonna... Selamat malam, Nenek. Bodoh kau! Bodoh! Berapa kali aku cakap? Jangan pakai jalan-jalan keluar macam ni! Bodoh! Degil! Macam tu sekali pukul orang. Kau tunggu. Bodoh! Tu kau ni! Degil nak mampus! Hei, kau cakap siapa? Ha? Ha? Kau nak main dengan aku? Main dengan aku? Kau apa? Main dengan aku! Tu! Hoi!
Pukul orang tu. Kenapa tak tolong? Jangan campur rumah tangga orang. Gila! Kepala tu. Tu lah. Rasakan. Gila! Okey, sekarang kita pergi help. Okey, jom. Oi. Pelan-pelan lah. Kita angkat tangan je lah. Alah, petai tu tak payahlah. Kena bawa, mana boleh tahu boleh makan. Jom. Aduh, dia ni makan petai pun berat. Aku minta maaf, jangan. Sebab aku dah guna rumah tadi. Asyhadu Allah. Bukannya nak meninggal lagi pun. Apalah, belum lagi lah. Belum. Tak adil lagi. Pan. Aku tak boleh betul lah. Gad Rabu dengan Molly ni dah melampau. Memanglah kau tengok muka dia macam ni lah. Teruk dia macam ni. Takkan nak biar macam ni je. Jap. Bagi aku fikir dulu. Alah, kita belasah je lah. Korang berdua pukul, aku cover line. Kan senang. Cover line apa bendanya? Dia orang bukannya nampak kita pun. Macam ni. Kalau kita pukul guard tu pun, tak guna tau. Sebab dia dah biasa dah kena pukul-pukul ni. Dah lebam-lebam dah apa semua boleh buat lah. Dah biasa bagi dia. Apa kata kita guna idea kita? Mana tahu boleh menjadi. Tak baiklah buat macam tu, kesian. Oh, sabar. Naklah Pak Tu, makan nama ke? Cak. Siapa tu? Siapa tahi selimut tadi? Tadi aku letak sini. Kena dia lagi sedap ni. Angin kot. Bersangka baik. Hoi! Siapa main aku? Pukul ini! Kau kasar-kasar orang tua tau. Sabar. Awak kena kerja dengan saya. Awak asisten saya. Awak tak boleh pergi. Doktor, tempat ni berhantu tahu tak? Hantu-hantu tu kacau saya tahu. Saya nak resign. Tahu tak? Betul lah kata orang tempat ni berhantu, doktor. Macam dalam filem Hollywood based on a true story. Boleh
awak tarik nafas, bawa bertenang. Kita boleh bincang, kita boleh panggil orang mana ke, halau ke, macam mana ke. Kan? Doktor, kalau doktor tu dukun ke, bomoh ke, boleh halau semua hantu-hantu tu. Tak apalah masalahnya doktor tu. Doktor sakit jiwa. Sakit jiwa aku tahu. Tapi aku akan meninggalkan kau. Jangan meninggal dulu. Jangan dulu. Molly. Tapi jangan halang keputusan ini. Ini adalah keputusan aku. Masuk sekarang. Masuk aku kata. Hei, taksi. Molly. Stop. Hei, Molly. Molly. Sasaran dikesan. Mantap, Allah. Ya Allah. Maya sayang. Maya sini. Maya keluar. Tak naklah. Kan aku busy. I tengah photoshoot ni. Ya. Sayang, Maya sini. Nanti awak lemas kan macam mana? Tak lemasnya. Cetek je tu. Yelah, memanglah cetek. Tapi tak patut dalam tu. Kalau apa-apa jadi kan macam mana? Betul lah tu. Cantik. Tak, cantik tempat ni. Cantik? Pandai Uncle Razak cari tempat. Itulah. Dr. Razak bagi tahu saya yang tempat ni arwah abang dia yang wariskan dekat dia. Dia cakap macam tu? Oh, kiranya arwah abang dia yang kaya raya. Ada ladang besar. Tapi tak ada anak untuk diwarisi. Macam tu? Yelah kot. Nurse lama ke kerja dengan Dr. Razak? Saya dah lama dah dengan Dr. Razak. Nurse dengan Dr. Razak ada apa-apa ke? Tak ada. Saya dulu sebenarnya pesakit dia. Lepas tu saya dah sembuh. Dia latihkan saya jadi nurse dekat sini. Oh, baguslah macam tu. Yang tu Syafiq, yang tu Zack. Diorang ni adik saya. Tiga-tiga sekali masuk dekat sini. Kesiannya. Yelah. Tapi macam mana saya nak explain dekat awak? Pik. Kau rasa apa yang dia orang borak tu? Aku kadang-kadang tengok Johan ni, aku sakit hati juga. Macam ni. Aku jadi Johan. Kau jadi nurse tu. Aku? Boleh? Okey. Camera roll. Action. Nama saya Johan. Awak boleh panggil saya Jo. Jo? Nama macam orang putih, muka macam Jawa. Nurse ni cantik tak? Cantik? Saya sukalah nurse. Saya pun suka. Kan? Diamlah aku tengok. Kau tengok tu dia ambil bunga pula. Okey, sini. Nurse. Ya? Saya ada bunga untuk awak. Bunga? Saya sukanya. Suka? Saya cium awak lah. Aku bukan ayam sabun kau. Muka darah tumpah, muka tak pecah. Hilang arah tuju, cuma nak hidup
Kenapa nenek boleh ada kat sini ya? Setiap kali cakap mesti pandang tiang. Nek, sini. Kudaku lari gagah berani. Ceng 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 ceng. Okey. Tak apa. Kuda. Okey. Saya dah tahu dah kenapa nenek duduk kat sini. Okey. Kuda. Kuda apa? Pegang kuda tu. Kuda apa? Kuda. Mana kuda? Pegang kuda tu. Kuda mana? Mana? Tolong cik, tak gila cik. Tolong cik, tak gila cik. Cik, buat apa ni cik? Cik, tak gila. Doktor, saya tak gila doktor. Doktor, saya tak gila. Tolong. Cik, tolong cik. Tolong. Oh, cik baik boleh tumpang. Aku tak gila. Betul. Aku tak gila. Aku tak gila. Percayalah, aku tak gila. Ya, Min. Awak memang tak gila. Saya tahu. Habis tu, kenapa kau bawa ke tempat macam ni? Dr. Razak akan uruskan kau. Betul. Aku nampak. Bukan Hasan, bawa tetamu ni ke bilik kita. Ya, bos. Cik, tolong. Saya tak gila, cik. Saya tak gila. Ini bukan tempat saya. Tolong. Cik, saya tak gila, cik. Tolong. Saya tak gila. Saya tak gila. Dr. Razak. Tolong. So, macam mana dengan Zaid, Johar dengan Syafiq? Doktor sure ke keadaan dia orang tu makin teruk? Keadaan tu memang menunjukkan. Saya masih lagi berharap yang dia orang tu akan dapat sedar, doktor. Saya faham. 6 bulan. Saya berharap hospital ni dapat call bagi tahu yang dia orang dah buka mata. Keputusan semua kat tangan doktor. Saya minta diri. Betul-betul lah sikit. Pakai kaki. Ada tepuk amal-amal belalang kuku-kuku. Tepuk. Aduh. Kat sini kau punya. Apa kau buat ni? Oh, amai-amai. Main tepuk amai-amai. Nampak tu. Oh, amai-amai? Yalah. Bagus untuk pernafasan dan disiplin. Hei, aku dari tadi yang hilang. Kau tak risau? Kau boleh main tepuk amai-amai kat sini. Aku tepuk kau kan, kau tahu. Aku dah puas dah cari kau. Tu Z cakap kau okey, aku biar je lah. Mana dia tahu aku okey? Nek Salma yang cakap. Ni tadi yang kau menggelupur tu kenapa? Itu aku tak tahu. Yang aku tahu sekarang ni, jasad kita dekat Wat sana tu dah semakin teruk. Kau tahu tak? Aku kena tarik masuk dalam jasad kita tadi tau. Sekejap. Apa benda kau orang cakap ni? Tak faham ah. Aku nak beritahu kau. Kau tahu tak? Kita dah koma selama 6 bulan tau. 6 bulan? Kau biar betul 6 bulan? Betul. Sekarang ni, Uncle, dia nak matikan kita ataupun tak. Mana boleh dia buat macam tu? Dah sekarang ni, kita kena pergi hospital, kita kena dapatkan jasad kita balik. Sekarang juga. Jom lah. Mana kau pergi? Nek Salma suruh aku pegang kuda. Aku dah cakap dengan kau, jangan layan sangat orang tua tu. Alah, Betu nak layan siapa lagi? Orang tua tu dah nyanyuk lah, faham tak? Mana kau tahu dia nyanyuk? Tu melawan. Ni, yang Nek Salma cakap pasal kuda tu. Kuda ni lah. Cubalah kau bagi tahu kita orang yang kau dah suka sangat dengan kuda ni daripada dulu lagi. Kan senang. Tuh. Nek Salma tu cerita pasal kuda pun aku tak faham. Kau pula kau. Apa dengan kuda ni? Amazing. Boleh gerak. Selama ni aku tak tahu yang dalam bilik ni ada bilik rahsia. Aku dah perhatikan lama dah bilik ni. Bilik ni sepatutnya besar. Tapi jadi kecil. Sebab Uncle dah bagikan 2. Satu kat dalam, satu kat luar. Bijak Uncle Razak ni. Jom masuk. Dalam bilik tu gelap. Mana tu ada hantu? Engkau ni. Engkau, aku, engkau. Kita 3 ni hantu dalam rumah ni. Apa? Masuk. Hantu kan? Takutlah dia ni.
Muka je gangster. Aduh. Silap ni. Mai. Alah, benda sikit-sikit je. Aduh. Dah jumpa. Bedah lah dalam ni. Busuk ah. Kau nak buka ke? Bagilah aku buka kejap. Aku lempang kau ni, Gang. Sorry lah. Weh. Angka Raja. Angka Raja. Ya, aku tahu itu Angka Raja. Tapi kenapa kena potong macam tu, weh? Nak buat apa sekarang ni? Ha? Jap. Bagi aku fikir dulu. Jangan lama sangat. Tolong jangan lama. Ya, aku tahu. Kejap. Idea belum sampai. Sekejap. Tak payah fikir-fikir lagi lah. Kita dapat boleh je senang. Aku tahu kau ni adik bongsu aku. Kalau aku bangangkan kau bangang aku tak? Kau terajang aku tak? Terajang kan? Ha? Kalau kita bagi tahu dengan polis tu boleh nampak kita ke? Tak boleh. Bangang. Habis tu takkan kita nak tunjuk congok je kat sini? Ha? Ni rumah mama dengan papa tau. Ya, aku tahu. Idea dah sampai. Apa kata kalau kita jumpa orang ni? Kita jumpa orang ni. Jom. Sampailah. Nes, saya minta maaf sana. Saya terpaksa tunjuk. Muka je. Ngotor. Dah clear kan? Ha? Dah clear, Sang? Apa yang dah clear ni? Aku tak faham lah. Semua ni kerja Uncle. Semua ni kerja Uncle. Apa ni? Dah terang kan? Ganesan tu kanibal makan orang. Dia yang makan Raja. Tapi betul ke? Betul. Sebab dia buat kerja ni di belakang Uncle Razak. Otak kau letak kat mana? Sekarang ni kita dalam bilik siapa? Ha? Bilik siapa? Takkanlah Ganesan tu buat kerja dalam bilik Uncle. Faham? Kau ingat sekarang ni kau boleh tuduh Uncle Razak buat semua ni lah? Ha? Kau gila ke apa? Doktor. Doktor, kena tengok apa yang kita jumpa. Kita sama Syah ni semua kerja ganasan. Ganasan? Cannot. Don't. Awak pasti ke semua ni kerja ganasan? Memang betul lah. Johan yang bagi tahu. Johan? Johan ni Johan. Mila, awak dah makan ubat dah? Kenapa doktor nak suruh saya? Doktor, saya tak perlukan ubat. Saya dah tak gila, doktor. Saya tak perlu makan ubat pun. Saya tanya awak dah makan ubat ke belum? Tak! Saya dah tak gila. Saya tak perlu makan ubat lagi, doktor. Saya tak perlu semua tu. Tapi... Tangkap dia. Bawa dia pergi bangsal, nanti kita uruskan. Tak, doktor! Doktor! Tadi dia cakap bangsal ke bangsa? Aku dah cakap dah banyak kali dah aku cakap kat kau. Aku cakap diam. Kau faham tak? Sabarlah, aku tengah fikirlah ni. Aku rasa kan baik kita pergi serang je lah dia orang tu. Ni, kau nak serang macam mana? Dia orang tu ramai. Nanti macam mana kita nak bawa Mila tu keluar dari situ? Kau faham tak? Dia orang bukannya nampak kita. Kita pergi, kita serang, terpukul, lepas tu kita lari. Kita pergi balik, terpukul, kita lari. Tak boleh serang macam tu. Kau faham tak? Dia orang tu ramai. Kalau kita serang, macam mana kita nak bawa Mila tu keluar dari situ? Kau faham tak? Aku kaki kan kau orang. Habis tu kau ada idea lain? Belum sampai idea ni. Tunggu sekejap. Lagi. Ni, macam ni. Apa kata bila line clear je, kita masuk sana senyap-senyap, kita bawa Mila tu dengan Nek Salma keluar dari situ. Macam. Nek Salma jangan lupa tau.
Kan aku dah cakap tadi nama Nik Salma. Kadang-kadang aku confused. Nek Salma ni rabun ke tak? Aku rasa lah kan, Nek Salma ni sejenis labu dekat. Yang lain, yang jauh-jauh semua dia nampak. Aku rasa dia nampak yang kecil je lah. Yang besar kurang kot. Bila? Tuan, pintu ni mana boleh ketuk? Kenapa pula? Tu dia pakai kod. Wih, kau buat kelakar lah. Mana sikit je. Zek, kalau aku cepuk kau ni kang. Mana dia ni? Bila? Bila, kau dengar tak? Joy. Dia tak dengar, dia pengsan. Habis tu nak buat macam mana? Kita cek kunci lah. Kunci dekat siapa? Kunci kat Ganesan lah. Siapa tu? Guard yang jaga kat sini tu. Oh, Gad Nixan. Oh, Gad Nixan yang pakai baju putih besar-besar bau minyak sapi tu. Yang makan capati tu. Kalau macam tu, jom kita pergi cari dia. Jalan slow-slow tau. Kenapa pula? Nanti orang dengar. Om kan nampak kita? Memang tak nampak tapi dia dengar. Dah, jom. Tak ada. Susah pula nak cari dia ni. Sini rupanya. Tak apa. Benda-benda macam ni biar aku seorang je yang settle. Kacak je ni. Terbaik. Dia perasan. Kata tadi kacang lah boleh settle seorang lah. Pui. Tak. Sekejap. Aku try sekali. Macam mana ni ah? Come on lah, takkan nak tunggu sampai pagi. Kau diam lah. Joy, kau kena tolong aku. Tolong apa bendanya? Tolong nak cepat. Cakaplah serang. Maksudnya cakap berkali kerman. Berang. Dapat kunci. Saya makan dia dulu. Cepat. Bila, nanti kejap. Saya buka pintu. Sana pula pintu. Flat lain, Doktor? Flat lain. Give me 200. Sikit je lagi. Kuat juga. Si Ganesan tu tolak. Aku nampak je kepala dia tadi. Kenapa kau nampak je? Ada. Kau bawa Nek Salma pergi tu? Kau dah buat apa pula? Aku nak cari barang bukti kat sini. Tak payahlah. Dah Kau pergi je lah. Bawa Nek Salma dulu. Kejap je. Jangan lama-lama. Aku tunggu kat sana. Salma. Kau pun sama gila macam Nurse Molly tu.
Muka dah garang. Nama dah bagus dah, ganas, ganasan. Tapi lembik, penakut. Serius, bos. Tadi ada benda macam nak mencabul saya. Kau sama mengarut lah. Dah. Pergi ambil Nek Salma tu. Okey. Aku confused sekarang ni. Serius aku confused. Matilah nak. Okey, aku tak tahu lagi apa benda ni. Cuma fail ni takkan terbuka sendiri dan ada atas meja ni kalau tak ada orang yang letakkan kat sini. Kan? Bos. Nek Salma dah tak ada. Tak ada? Tak apa. Biar dulu. Kita deal benda ni dulu. Benda apa? Hei! Kau nak tahu sangat kan? Baik, aku bagi tahu. Aku yang bunuh mak bapak engkau orang. Kau dengar tak? Aku yang bunuh. Jangan dekat sini. Jangan dekat sini. Jangan dekat sini. Syafiq! Syafiq kan? Syafiq? Orang yang akan mula-mula respon pasal benda-benda macam ni. Ha? Orang yang paling ganas, paling baran antara adik-beradik yang lain. Okey, relax. Uncle tak tahu lagi apa semua ni. Tapi Uncle tahu korang masih hidup. Korang bukan hantu. Okey, Uncle tahu. Macam mana Uncle nak settlekan benda ni? Kau nak buat apa? Okey. Kau nak buat apa? Kau nak buat apa? Apa aku nak buat ni, Zek? Fikirlah, Zek. Fikirlah, Zek. Alah. Hai. Kenapa aku nak buat ni? Fikirlah. Okey. Fikir. Tenang, relax. Aku harap benda ni jadi. Nek Salma! Joy! Kenapa ni? Zed nak telefon kita tu. Hah? Jom kita tunggu panggilan dia. Ni kita kena keluar dari tempat ni. Dalam kawasan ni mana ada telefon kecuali bilik Uncle Razak tu je. Ni? Apa sini? Ha. Tu dia. Nah. Ambil wire ni, cucuk kat situ. Ni? Ya. Ni biar betul ni. Buat aja lah. Ni, kita tak boleh lama-lama kat sini. Nanti kalau agak datang susah kita. Shh. Tunggu. Bunyi. Cepat. Jawab. Angkat. Impossible lah, Nek. Impossible. Angkatlah. Jawab. Hello. Alhamdulillah dapat juga. Kau kat mana? Kau apa hal kau ni? Ni. Mila dengan kau tak? Ni aku nak cerita dengan kau ni. Sekarang ni Mila dengan kau ke tak? Gini, kau tahu tak? Benda yang jadi dekat kau tu sekarang dah jadi dekat aku. Sekarang aku kat hospital. Kayaknya Mila tak dengan kau lah. Alah, apa punya slow lah kau ni. Dah tentulah tak ada. Okey, Mama. Alah, kau datang sini lah. Aku datang ni apa? Takkan datang taksi? Kau pergi carilah kereta mana-mana. Kau bawa lah kereta datang sini. Cepatlah. Wah, cantik mulut kau. Aku kan takkan bawa kereta. Jom. Jom. Aku tengah cakap dengan Zack ni. Benda ni penting. Siapa tu? Syafiq ke? Sekejap. Apa hal? Tadi aku adalah buat benda yang bodoh sikit. Tapi tak apa tolak. Tapi aku tak cerita lagi. Ni, benda yang aku nak cakap ni, benda ni penting. Kau kena tahu. Apa benda bodoh yang kau buat ni? Sekarang ni, Uncle Razak dah tahu kita ada kat sini. So, dia bukan boleh nampak kita pun. Kan ni kan? Kau ni. Masalahnya tadi aku dengar. Dia cakap dengan orang hospital tu, dia dah pun sign surat untuk cabut life support kita. Kalau dah cabut life support kita, macam mana kita nak hidup? Kita matilah nanti. Mana boleh dibuat macam tu? Baru je buat.
Zack. Ya. Aku dengar kau cakap dengan Syafiq. Aku dengar. Okey. Aku akan pergi ke sana. Kau kalau boleh kau pastikan doktor tu tak tutup nasabah kita. Kau nak aku buat macam mana? Kau buatlah macam mana sekalipun kau buatlah. Sekarang ni nyawa kita dalam tangan kau. Kau faham tak? Okey. Okey, bye. Okey, bye. Nek, Johan, macam mana ni? Sekejap, aku tengah fikir. Idea belum sampai lagi ni. Aduh, cepatlah fikir kau ni. Belum sampai lagi lah. Cepat dah sampai. Oi. Rita. Awak tahu ke macam nak suruh Nik Salmah ni? Ni Rita Ora lah. Tengok kaki lah. Okey, dah. Buat kerja kau sekarang, okey? Sekarang lah. Jangan! Jalankan tugas! Dah pergi lah. Ni, sekarang ni aku dah pergi hospital, kau kena pergi selamatkan Mila. Kenapa kau pergi hospital? Aku tak tahulah. Yang penting sekarang ni kita kena kembalikan balik jasad kita. Betul, aku faham. Okey, kau nak pergi hospital? Macam mana? Kereta tak boleh drive. Yang tu nanti aku akan fikirkan. Aduh. Fikir sekarang lah, sekarang. Idea tak sampai lagi. Sabarlah kejap. Ni ya. Mana tahu aku boleh fokus, aku boleh drive kereta. Kau nak drive macam mana kita ni kursi ni? Bolehlah kita gerakkan. Kita ni tak ada guna, tahu tak? Habis tu, kau ada idea. Abang tahu lah. Yang kau bagan-bagan ni kenapa? Uncle Razak tadi, dia bagi tahu aku something tau. Something yang buat kita semua ni bengang tapi kita tak tahu. Yalah, dia cuma bagi tahu je, tak payahlah bagan-bagan sepak-sepak. Apa yang dia bagi tahu? Aku tak nampak. Kenapa pula Mamat ni? Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Kita perlu selamatkan Fidri dan ekstrak keluar Power Sfera Chamberbond. Bangunlah. Alah. Nak suruh bangun pun susahlah kau ni. Aduh. Bangunlah, bangun. Kau tahu tak, Razak nak bunuh kita. Dia nak cabut semua benda ni, tahu tak? Nanti kalau mati susahlah. Kalau kau dah mati aku macam mana? Bangunlah. Hai, gemuk. Aku cakap dengan kau lah, gemuk. Johan, kenapa dia tak nampak kita? Entah. Kalau mengikutkan kamus orang gila boleh nampak kita tau. Dia tak gila lah kot. Ish. Takkan dia tak gila. Kalau tak gila, kenapa dia masuk sini? Polis. Dia polis. Kenapa pula kau cakap macam tu? Dia ni polis. Dia menyamar sebab dia nak bongkarkan semua rahsia angka kita tu. Ni. Macam mana kita nak suruh dia drive kereta kita Kau ada idea tak? Aku rasa kan, dia ni mesti dia nampak hantu tau. Dia tak boleh nampak kita. Lepas tu, tapi dia ni boleh nampak daun ni bergerak. Ni nak buat apa ni? Aku buat ayat pakai daun. Kita susun. Bijak. Nanti kita bagi tahu dia. Tolong drive kan kereta kita. Kumpul. Bijak. Okey. Okey, ambil daun. Ambil daun.
Bangunlah! Bangunlah! Bangun! Bangun! Bangunlah! Ikut aku diam-diam. Ikut aku diam-diam. Lambat lagi aku ni. Bawa orang sel-sel ni semua keluar. Bangun! Woi, bangun, woi, terkejut apa ni? Bangun. Woi, laju sikit. Cepat sikit! Johan, Syafiq, Zain. Aku tahu korang semua boleh dengar ni. Aku tak tahu apa yang tengah berlaku sekarang ni. Tapi aku nak bagi tahu korang semua, korang tak boleh berhentikan aku. Jadi sekarang ni, lebih baik kau serahkan Nek Salma. Ataupun aku minta ganasan pukul orang-orang dekat sini seorang demi seorang. Bawa masuk tengah. Hei! Weh, macam mana ni? Malaun tu nak kita serahkan juga Nek Salma. Mati je macam ni. Aku tak tahu nak buat apa ni. Abang tunggu lagi. Masuk. Masuk. Cahaya? Ha. Weh, Rita. Muka kau macam si Zuka. Kau mesti bijak. Tapi kali ni, kau ikut cakap aku. Satu benda je. Boleh? Zuka. Kepal. Jahanam. Korang ingat korang boleh senang-senang jatuhkan aku? Dah bertahun-tahun aku plan benda ni. Takkan ada siapa yang boleh jatuhkan aku? Ni. Bos. Letak dekat situ. Ni seorang lagi. Ha? Kau pun dah nak menentang aku Zack. Banyak pula Swiss dia ni. Diam. Larikan diri! Hai! Mana kau nak pergi ni? Kejar! Kejar semua! Tidak! Zack! Aku terlambat ke, Zack? Aku terlambat. Hei. Apa yang terlambatnya? Zack, kau dah mati ke, Zack? Mana jasad kau, Zack? Apa yang kau mengarut ni? Aku dah sedar lah. Macam mana kau boleh nampak aku? Oh, kau orang gila, Apa pula gila? Memang aku dah sedar. Kau ni kenapa? Macam mana kau boleh sedar? Macam mana? Jangan marah, Lain clear. Kau tumbuk aku kuat sangat lah. Sakit. Itu paling perlahan tau. Kalau kuat, aku menyembur darah kat hidung tu. Cepat. Berat betul lah dia ni. Apa? Mana driver kita ni? Driver mana? Driver yang bawa kita datang sini lah. Alah, kau kan dah boleh drive. Jomlah, kita pergi selamatkan Nek Salman dengan Mila. Kau sure ke? Tak boleh sedarkan Syafiq daripada sini? Alah, dah macam-macam aku buat dah. Nak buat apa lagi, kan? Yang penting Syafiq ni kena ada berdekatan, baru boleh jadi kot. Dah. Angkatlah dia. Cepat. Tolonglah. Alah, iyalah, sabarlah. 1, 2, 3.
are you going? Kita tengah lari lah, larian. Lari tak gerak tangan macam ni, macam mana? Korang tak boleh lari, kau faham tak? No, it isn't. Kau cakap dengan aku. Mana dia orang? Doktor! Doktor! Shh. Aku tanya sekali lagi. Mana dia orang? Hei! Korang semua, pergi keluar cepat. Jangan bagi orang gila tu masuk kemari. Cepat, cepat, cepat. Ya, bos. Abu. Hai. Kau berani nak lawan aku, eh? Ya, pandai! Au! Sikit lah bodoh. Dah mati. Tak beza-beza saja. Boleh bantu ke pun? Hei! Kau ingat aku takut dengan kau? Kalau kau berani sangat, kau keluarlah! Kau menjawab nak buat apa? Ha? Mana kau? Kacau yang ni. Okey. Hei! Hei! Sekarang kita tengok siapa lagi laju. Engkau ke pistol aku ni? Pistol laju. Sampai! Sampai! Sabar. Mana kau? Aku kat sini. Hei! Aku kat sini. Mana kau? Jangan pukul aku kat depan. Depan. Aku depan. Sampai! Aku kat depan. Hari kemuncak harapan kita. Di waktu pengakhiran ini, kita akan memilih untuk menjadi diri sendiri. Sama ada kita lelaki ataupun perempuan, kita tidak akan berseorangan. Johan, macam biasa dengar ayat-ayat ni. Bukan hari ini. Hari ini kita akan berhadapan dengan raksasa dan memberi mereka pertempuran. Kita akan batalkan Apokalips! Johan, ini dah confirm dah Pacific Rim punya ayat ni. Tak dia lah, janji ada. Risau Puan Jenderal, dan saya uruskan si badut ini. Sejak bila kau buat kerja ni? Jangan ditanya apa yang hospital boleh buat pada saya, tapi apa yang saya boleh buat pada hospital. Siap saja, Jenderal. Jangan pistol tu. Zat. Hei, korang jangan halang. Aku tembak dia ni kan. Sudahlah. Berapa ramai lagi angka nak perlu orang? Hei, kau tak payah nak ajak aku. Ha?
Budak tak sedar diri. Kenapa ni? Sabar ke? Sabar ke? Kenapa kau undur? Alah, macam mana aku tak undur? Tangan dia ada pistol. Kalau tembak kita macam mana? Kita lah manusia. Jom lari je lah. Hei, tolonglah! Syafiq, macam mana? Alah, dah Uncle Razak tak nampak Syafiq. Biar dia lah. Kepala aku korang lah! Kejap, kau pegang sekejap. Bagi kita lari dulu. Jom. Bila. Jangan lari! Berada aku! Aku dapat! Johan! Mana kau nak pergi? Ha? Zack, terima kasih Zack. Terima kasih atas segala pengorbananmu. Ah? Kepala otak kau! Pengorbanan apa? Kan kau cakap. Johan, jangan pedulikan aku. Kau dengan Mila pergi daripada sini. Kan? Tengkorak kau! Aku ni adik kau, tahu tak? Aku ni adik kau, selamatkanlah aku! Putus apa? Aku pun tak kenal dia, tahu tak? Jangan risau. Dia takkan apa-apa kan kau. Oh, kau fikir aku takut? Ha? Aku pernah cuba bunuh korang dulu sekali. Apa ada hal kalau kali kedua aku nak bunuh korang? Ha? Hei! Kau ingat kau boleh lepaskan diri kalau kau bunuh dia? Tengok ni! Macam ni. Zat, aku kira sampai 3, kau lari. Aku pegang dia. 1, 2, 3. Lagi! Hei, jangan lagi! Hei, siapa ni? Kena! Sampai hati, Uncle. Aku ada kisah sangat dengan korang. Yang tadi tu bukan orang. Sekarang baru aku nak bunuh orang. Uncle. Sudahlah, Uncle. Apa Uncle buat ni? Uncle, kami ni semua anak saudara Uncle. Kalau Uncle nak harta dalam rumah ni, Uncle ambil lah semua. Uncle ambil lah. Kakak, jangan pukul adik aku. Nandai! Uncle. Belakang, Uncle. Apa belakang? Belakang. Kau jangan nak trik aku. Aku tahu semua tu. Belakang. Apa? Hei! Bila sampai? Kami datang nak hantar pesakit ni. Kami jumpa dia merayau kat luar tadi. Ini apa hal ni? Kita baru je praktis untuk annual dinner punya show. Kan? Dua ni show. Ni bapak kau. Perutnya luka awak ni. Nak tunggu Tahan sikit Awak okey? Saya okey. Awak? Okey. So, tempat ni awak punyalah kan? Dah. Tempat ni Papa dengan Mama owner. Kami ni cuma sambung lagi dia orang je. Jadi apa plan? Awak pergi minum kopi, tengok wayang, pergi main funfair. Kenapa awak gelak? Saya salah cakap ke? Tak adalah. Maksud saya, tempat ni awak nak buat apa? Apa plan awak? Esok? Esok apa? Bawa saya keluar, tengok wayang, minum kopi, lepak funfair.
Kita baru saja mengenali sama sendiri. Tapi kenapa kau tinggalkan aku? Aku tak sanggup lagi untuk hidup lagi. Nik! Engkaulah sinar hidupku. Akulah sinar hidupmu selamanya. Syafiq. Syafiq. Tak mungkin. Aku nampak Syafiq kena tembak tadi. Rita, aku tak mati lagi. Yang gambar aku dengan berkalung bunga ni kenapa? Rita, panas sini. Nangis Mana ada? Kornea aku terkena. Bingkai cemata. Air hingus pun sama. Kau suka aku Apa pula? Rita. Kau pahal. Okey. Aku tak sentuh kau. Tak kahwin lagi, tak boleh sentuh kan? Okey. Jom. Jom pergi mana? Kita pergi makan. Aku lapar. Tak boleh. Waktu makan aku pukul 6 pagi. Sekarang pukul 3. Kalau aku makan sekarang, maknanya pukul 6 pagi aku tak boleh makan. Cuba kau bayangkan, waktu makan aku kalau pukul 9, kau ajak aku pukul 12, maknanya pukul 9 aku tak boleh makan. Cuba kau bayangkan kalau aku makan... Okey. Kita pergi minum, senang. Minum je. Dah, minum peluh. Awak ada nampak Nek Salma tak? Alah, penat tanya orang macam ni. Nek Salma. Tepi lah. Gad. Gad ada nampak Nek Salma tak? Tu sebab orang cakap jangan minum malam-malam. Gad, Nek Salma. Awak ada nampak Nek Salma tak? Yang tua-tua yang pakai sorong tu. Tak naklah. Awak ni. Mana Nek Salma? Nek Salma. Mana Nek Salma? Dan ketiga-tiga adik-beradik itu hidup bahagia selamanya. Macam mana cerita aku? Best tak? Aku suka. Best. Bosan cerita tu. Lepas tu aku jadi orang jahat pula. Entah, aku pun jahat. Nak buat macam mana? Muka kau dengan muka kau ni muka jahat. Tak ada cerita besok aku kena jadi hero. Tak boleh. Tak, aku kena jadi hero. Razak, kenapa ni? Gaduh ke? Tak ada doktor, tak gaduh lah. Hai Nurse Rita. Hello. Nurse, tadi saya cerita dekat semua orang yang Nurse berlakon dalam cerita saya jadi heroin. Ya ke? Cerita dia tak best. Saya kena jadi hero. Ni, esok nak cerita apa? Kita nak cerita kat diorang semua cerita pasal pirate. Hero siapa? Hero. Ni. Jadi ni hero Sutong Korita. Dah. Tengok siapa datang tu. Atif. Aku hero.
Allah akan sentiasa bagi kita ujian. Abang janji, kita takkan pisah. Orang yang suka menipu ni, dia dalam golongan munafik. Satu persatu ujian Tuhan bagi dekat saya. Kami pun tak tahu kenapa Uncle Mike nak jaga budak-budak Melayu macam kita orang ni.